Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, 11 hari bulan April. Masih lagi Syawal, masih lagi beraya. Tapi aku dengan geng hotel hari ini ada plan yang tertangguh. So pagi ini kami akan ke Teluk Intan untuk aktiviti Teluk Intan dan Bagan Datuk lah, untuk aktiviti cuti-cuti kami untuk 2 hari. Okey, kita singgah dulu dekat Taj Bistro Puncak Alam untuk sarapan. Jom. Okey, kita dah sampai Taj Bistro Puncak Alam. Semua dah ada dah. Aku lambat ni. Assalamualaikum. Sebab ada subsidi pandan. Masa ni memang sedap betul. Jom lah. Dah 2 itu dia takkan ambil harga 6. Dia ambil dia ni. Harga dijual lah ni. Tak pergi di sini akan pergi jual di rumah. Mati ni sekarang. Dia ada ambil dia ni. Ini aktif. Sesuatu. Akak pergi sini akan jual. Ini nak sampai. Rendang. Dia bercabang-cabang kan. Kami dah sampai Bagan Datuk. Lokasi pertama kita hari ini. Kita nak jalan-jalan kejap, lepas tu kita singgah Masjid Terapung Bagan Datuk. Jom. Sekarang jam 11.40. Cuaca panas. Tak ramai orang. Walaupun hari ini hari Sabtu, masih beraya kot. Aku memang asal sana. Lagi tak dinafikan asal sana. Ya. Bob, angus lah Bob. Ni masuk video. Hai. Cepat. Welcome to Bagan Datuk. Mari. Bob, cakap ini bising Bob. Nanti ikan lari. Oh, rasanya banyak udang. Kita
Dulu main. Dulu kat sini kat Pasar Batu ni. Dah lama dia buat ni. Oh, ya ke? Oh, dulu anak akak sekolah kat Bangka Datuk dulu. Pioneer dia pun. Apa kat ni? Tak boleh parking. Tu jauh sama lah. Dia bayar ni ambil ni durian tu ke? Punya ambil lesen durian tu ke? Apa lesen pula check. Alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi kedua cuti-cuti bersama Otai. Dah sampai Masjid Terapung Bagan Datuk. Kita nak sini tak lama ambil gambar je. Cuaca panas.
Alhamdulillah dah dilepas makan tengah hari. Kita pergi check in. Kami lepas tidur malam ni dekat Hotel Grand Court Teluk Intan. Hotel macam hotel lama ni.